tak ada lesen, road tax apa semua ni. Macam mana ni kita? Bawa je. Boleh jalan. Tak apa, bawa je. Aku ada. Apa, kita gerak je lah. Kita gerak atas. Ush, alamak, ada JPJ lah. Macam mana? Tak apa, santai. Benda kita boleh settle. Maaf cik, boleh bagi lesen dengan road tax? Maaf tuan. Sebenarnya lesen dengan road tax saya dah tamat dari pokok bedanya. Tak boleh lah macam tu. Kami kena ambil tindakan lah kalau macam tu. Tuan, tak perlu tulis sangat. Korang ambil ni, buat minum petang dengan kawan-kawan. Cik, aku dah terima. Aku cari rezeki cara halal. Alah tuan, bukan banyak sangat pun. Orang ni buat relax lah. Orang gini jadi rosak negara. Assalamualaikum tuan. Saya dari JPJ ingin membuat aduan tentang kes cubaan rasuah. Okey. Okey. Cik semua ditahan di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009 disebabkan cubaan memberi rasuah. Jadi tolong beri kerjasama kepada kami ikut kami tu pejabat. Kami bagi sedekah je, cik. Kau kalau nak sedekah pada tempat dia, bukan pada penguasa. Jadi untuk kereta hidup, matikan kereta, ikut kami nanti pergi ke Balas. Allah. Ikut kami. Kes di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009 tertuduh didakwa menawarkan suapan bagi mengelakkan tindakan undang-undang. Jadinya semua dah dapat pengajaran apabila budaya rasuah ni dah sebati dengan amalan kita. Bila antara kamu semua ni yang menganggap 100-200 ni duit kopi yang biasa. Jadi sebagai pengajaran, mahkamah telah menetapkan untuk menjatuhkan hukuman di bawah akta yang telah ditetapkan. Soalan? Adakah awak faham dengan konteks video tadi? Apakah situasi dalam video ini yang awak faham? Video ni menunjukkan sebuah terapi situasi rasuah untuk suapan duit atau duit kopi orang kata kepada pegawai JPJ semasa Sekatan Jaya Raya untuk mengelakkan saman road tax kerana road tax tamat tempoh. Video ni menekankan bahawa walaupun jumlah yang kecil, suapan duit tu atau duit kopi, ia boleh merosakkan maruah individu, salahkan maruah dan melemahkan integriti masyarakat. Okey. Apakah refleksi atau pengajaran yang boleh anda dapat daripada video tersebut? So, daripada video yang kamu telah tunjuk tadi, dia memberi pengajaran seperti bahawa rasuah walaupun dalam bentuk kecil seperti duit kopi tetap merupakan perbuatan salah yang melanggar undang-undang dan merosakkan integriti diri. Saya juga memahami bahawa sikap jujur dan amanah seperti yang ditunjukkan oleh pegawai JPJ tadi sangat penting dalam menjalankan tanggungjawab, manakala budaya seperti cuba settle tepi hanya akan memburukkan imej masyarakat dan negara. So video ni juga menyedarkan bahawa setiap individu perlu menolak rasuah dalam apa jua bentuk kerana perbuatan yang dianggap remeh boleh membawa kesan besar kepada keadilan, kepercayaan awam dan masa depan negara. Terima kasih.